Macam dulu-dulu pada malam tu aku tak tidur. Aku duduk kat ruang tamu, lampu semua pasang. Bunyi azan tu hilang lepas habis iqamah. Ya, betul. Suara tu pun ada laung iqamah lepas azan. Tapi lepas tu, sunyi. Esok paginya aku jumpa Tok Amin kat warung kopi. Dia pandang aku dan ajak duduk. Kalau kau nak tahu, sini ada cerita lama. Azan yang kau dengar tu bukan kali pertama. Dulu, masa aku kecil, pernah jadi juga. Dan lepas tu satu kampung jadi geger. Ada budak hilang. Aku telan air liur. Macam, mana boleh hilang tu? Budak tu, nama dia Paan. Dia ni jenis berani. Bila dia dengar bunyi azan tu, dia naik bukit tu sebab nak rakam suara. Tapi sampai ke hari ni, tak jumpa langsung jasad dia. Polis cari, orang kampung cari. Hilang macam ditelan hutan. Tok Amin pandang aku lama-lama. Bukit tu orang panggil Bukit Waktu sebab waktu tu tak ikut masa kita. Kadang-kadang bunyi yang keluar dari sana bukan dari dunia kita. Bulu roma aku tegak. Angin pagi tu rasa sejuk semacam. Lepas kejadian Paan tu, semua orang kampung setuju. Kalau bunyi tu datang lagi, jangan sahut. Jangan keluar.